Okey, kita masuk balik, arah lantai. Okey, dia kalau nak edit boleh klik lantai tu kan. Macam mana nak klik lantai tu? Susah nak select. Bawa cursor dekat wall tu, tekan tab. Klik. Klik. Edit boundary kat atas ni. Nak bagi nampak bersambung ni lah. Nak bagi nampak dia lantai tu continuous. Boleh sambung ni kan. Tapi depend lah, nanti structure kita letak beam tak nampak lah kan. Contoh. Okay. Tapi ni letak je. Kan? Nak modify bagi nampak bersambung, draw lah line. Sini ke sini. Okay. Lepas tu sini ke sini kan. Mana je? Ni pun sama. Ni macam ni lah kot bentuk dia. Macam tu. Okay, ni sini ke sini. Lepas tu ni pun sama, sini ke sini. Ni sini ke sini. Split element. Split. Ni pun split. Ni pun split. Supaya boleh trim kan. Pakai ni trim extend to corner tu. Kalau tak split, tak jadi trim dia kan. Oh iyalah. Oh ni boleh delete Okay. Ni. Ya. Ya betul. Dia garisan tu mesti bersambung tau. Saya klik kat sini, thin line ni mesti bersambung tau garisan tu. Jangan terpisah. Dia kena bersambung. Dia kena close loop. Trim dia kena close loop. Okay. Right. Cukup tu kan. Ni pun boleh ni kot. Maksudnya sini lah, dekat sini dia drop naik 125 kan. Lantai luar ni sama level dengan ground lah kan. Dapat gaya macam tu lah kan. Kalau based on dia punya drawing. Okay. Ni boleh trim. Boleh split tu. Split element, split ni. Baru ni trim pakai ni. Klik line ni dengan sini. Line dengan sini. Okay. Skip. Boleh klik finish edit mode. Try tengok kat 3D. Gitu dia. Boleh lah tu. Kan. Tandas lain. Okay. Boleh lah dalam macam ni kan. Okay tu. Lantai luar pula kan. Lantai luar pula. Lantai luar kita ambil floor architectural. Lantai luar dia drop sebanyak 125 kan. Ikut drawing ni lah kan. Ikut drawing ni 125. Ikut lah. Okay. Kita modify sikit lah kan. Edit type. Duplicate. Dalam kurungan saya letak lah exterior kan. Exterior. Ataupun apron lah kan. Apron kan. Apron. Okay. Edit. Bukan rename duplicate lepas tu saya edit dia punya material je. Dia punya finish ni kan. Kau ambil lain. Tengok ada apa. Try tengok. Floor. Ada floor jenis apa tu? Ceramic tile. Floor tile. Default floor. Ceramic tile. Boleh kot. Boleh kan? Okay. Macam mana tu kan? Try tengok. Okay. Apply. Okay. Try terus kan? Dia punya jarak, dia offset lebar 610 daripada grid lah kan. Grid line lah. Daripada grid line lah kan. 610. Kita pakai ni lah. Draw pakai big line ni. Offset letak 610. Okay. Lepas tu height offset from label letak. Okay. Lantai luar dia rendah. Negatif 125. Dia rendah ke bawah. Okay. So boleh lah klik kat grid line ni kan. Ataupun klik kat tengah dinding tu nampak tu. Pada offset luar tu nampak. Tu dia. Gitu. Okay.
Tu apron lah, apron luar kan. Apron tu ada dekat sekeliling rumah. Oh, ni macam ada lebih sikit. Berapa ni? Dapat apa? 1,200. Tolak 800 apa? 400 kan? 8, 9, 10. 400 kan? Ada lebih sikit kan ni. Ada ni lebih sikit. 400. Boleh lah tu. Tak apa, draw je line sini. Draw je. Line macam ni. Oh, silap sikit. Delete. Draw je line. Macam ni. Lepas tu kita label dimension lah kan. Align dimension. So label dimension pada grid line ni ke sini. Sini ke sini. Okay, sini ke sini. Okay. Klik line ni. So 400 lah. Klik tak 400. Okay. Klik line ni. Ni 400 ke. Ni pun 400 juga lah kan. Klik line. Klik nombor tu letak 400. Weh. Silap silap silap. Ni lah. 400. Okay. Okay, delete lah. Ni kita split dia. Split element. Buang kan. Pakai ni. Trim. Extend to corner. Klik. Alright. Jangan lupa. Draw ni. Sebab ni lantai luar kan. Draw lagi. Bentuk rectangle tu. Draw ikut ni lah. Ikut luar ni kan. Sini pakai ke sini kan. Okay. Klik pada finish edit mode. Dan boleh tengok. Macam mana 3D dia. Ni lantai luar tu. Okay. Itulah dia. Itu lantai luar kan. Lantai ni. Lantai tandas ni. Pergi ke arah lantai. Lantai tandas. Lantai tandas pakai samalah lantai luar kan. Architecture. Floor architecture. Okay. Okay. Lantai tandas dia negative 50. Dia drop sebanyak 50. So draw lah rectangle. Rectangle lah. Line. Line draw. Kod ni kan. Okay. Nampak tu. Draw je. Alamak, silap pula. Sepatut pula dalam kan. Tak apa. Boleh dibetulkan. Tak ada masalah. Skip. Ni. Red lah sini. Betul. Ni buat ada. Ni. Sama kat draw. Draw lah pakai line kan. Sini ke sini. 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 Sini dan sini. Okay. Skip. Negativity. Sama apron. So, finish edit mode dan selesai. Dekat atas ni nampak macam ada jubin kan. Tak ada jubin lah. Dekat plan ni boleh adjust lah kan. Klik ni. Edit type. Kita adjust lah dia punya apa. Dekat edit ni kan. Structure edit. Ceramic tile ni. Klik. Tak nak ni lah. Tak nak bagi nampak. Dekat plan tu ceramic kan. Pergi dekat ni. Pergi dekat. Apa nama ni. Grafik. Okay. Foreground tu. Pilih none lah. Kosong lah kan. Apply lah. Tak ada lah nampak. Jubin tu kan. Okay, jangan lah. Kosong. Nampaklah boundary at least. Save dan boleh tengok kat 3D. Kita punya lantai. Dinding ni bagi dia ke bawah lah kan. Bagi dia full ke bawah lah. Dinding ni. Tengok dia punya magic. Bawa bawa anak panah ke dinding tu. Macam ni. Bawa Tekan tab. Nampak dia select sekeliling dinding tu. Klik Okay. Yang dinding ni. Pergi dekat property. Base offset letak negatif 125. Tengok. Betul? Nampak? Nampak okey lah kan?